Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. InsyaAllah kali ini kita akan cuba kongsikan kaedah kita biakkan pokok menggunakan kaedah tut. No? Bukan semua pokok kita boleh tanam dengan biji benih ataupun dengan cucuk-cucuk batang dia tu. No? Ni kita guna kaedah tut. Ni bahan asas kita perlu ada. No? Kokopit. Bekas satu. Lepas tu ni plastik wrapping makanan tu. No? Plastik wrap. Tu. Kita bubuh bawang merah besar. No? Dia fungsi dia sebagai penggalak akak bawang ni. No? Lepas tu kita campur air sikit. No? Tak payah banyak, sikit-sikit. Kita tuang kokopit lah. Lepas tu kita campur ayak bawang tadi lah. Kalau ada tanah hitam, bubuh tanah hitam sikit campur lah. Dia nak tahu cantik tak cantik, agak kita boleh kepai dia punya tu. Mula-mula kita kena pilih ranting yang sesuai dulu lah. Macam ni. Kemudian kita kikih kulit luar dia tu, nampak tak? Kita guna pisau yang tajam, kita kikih kulit luar dia ni. Kemudian kita ambil bancuhan kita tadi agak-agak segenggam, letak dalam plastik wrap lah. Kemudian kita balut di tempat yang kita kikih tadi, no? Balut elok-elok dan ikat dengan dawai. Lebih kurang macam ni lah, ikat 3 tu elok lah, no? Bagi agak dia ketat sikit, no? InsyaAllah dalam sebulan lebih dia akan mula keluar akar lah, no? Itulah. Sekali itu dulu, harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.